ceritakan ni lah tentang berita yang saya baca lah. Juga banyaklah di mana komen-komen yang telah dibuat terhadap Menteri Pengangkutan ya, Anthony Loke ya. Something like that lah, sebab terlampau teruk sangatlah the racist comments ya. Komen-komen yang dibuat oleh orang-orang Melayu kita makin lama makin teruk. Kalaulah Menteri Pengangkutan sekarang ni Melayu, adakah mereka akan membuat komen yang sama juga, menyalahkan Anthony Loke hanya kerana sebab dia Cina? Jadi kamu orang ingat suka hatilah boleh mengutuk sebab dia bangsa Cina, jadi kamu rasa memang patut kamu kutuk dan mengatakan oh sebab yang mati tu bukan Cina. Gunalah otak sedikit lah, okey? Dia pun seorang manusia. Tak kira bangsa apa pun, kalau manusia tu mesti dia ada perasaan, okey? So, kamu orang kalau nak mengutuk pun, please use your brain lah, okey? Gunakan otak kamu lah. Macam mana kamu nak boleh salahkan Menteri Pengangkutan, seorang menteri yang tentang aksiden yang telah berlaku di Malaysia ni? Pada saya lah kan, pada pandangan saya lah, aksiden ini disebabkan oleh kerana apa? Pemandu memandu macam lahanat, okey? Macam celaka, okey? Itu memang kita tengok selalu. Bas-bas bawa laju-laju. Lepas tu kedua adalah kerana maintenance ya, kenderaan-kenderaan tersebut tidak dijaga dengan baik oleh syarikat-syarikat atau sesiapa yang own the vehicles lah. Ini yang saya lihat lah. Kenapa pula menteri pula yang kamu salahkan? Ya, apa yang dia boleh buat? Maintenance untuk penjagaan servis kenderaan-kenderaan tersebut adalah tanggungjawab siapa? Tanggungjawab menteri juga ke? Inilah dia yang saya rasa apa masalah dengan rakyat Melayu Malaysia ni ya. Bukan semualah, of course. Yang rasa mereka buat komen bodoh-bodoh on social media, menyalahkan seorang menteri hanya kerana dia bangsa Cina. Jadi kamu rasa berhak untuk membuat komen-komen yang racist. Malulah sikit. Gunakan otak kamu lah. Bila kamu membuat komen-komen begini, jadi menunjukkan kamu tak menggunakan otak.